Alamak, apa pula password remis aku ni? Nak cuti pula ni. Salah lagi. Siapa kat sini yang setiap kali nak login Hermes mesti rasa nak cabut kepala sebab password Hermes asyik terlupa. Lepas tu nak kena tukar bukan senang. Kena tengok email. Email pun kadang-kadang tak ingat password. Masak. Lepas tu nak tukar password Hermes, kena ada simbol lah, ada huruf besar lah, campur nombor lah. Semak kan? Berapa banyak password nak ingat. Lepas tu kejap-kejap dia suruh paksa tukar password. Aduh, dia ingat kita ni makin muda ke? Itu yang sampai dia tulis dalam buku. Tengah buat urusan penting, nak cuti ke, nak tukar password kena berada dekat email. Sekali dah lupa email apa yang letak dekat Hermes tu. Nak pakai email alternatif pula. Pakai email alternatif, tahu tak ada lantikan. Tak ingat, kena turun tanya semua manusia. Itu pun kalau semua manusia nak beritahu, muka masam je kan. Tapi berita baik, baru-baru ni Hermes dah boleh login menggunakan My Digital ID. Lagi senang. Saya dah nak fikir password baru, rumit-rumit tu. Yang penting kena ada My Digital ID. Tak tahu macam mana nak buat My Digital ID? Tengok video lama ni. Guna My Digital ID lebih pantas. Guna biometrik ataupun cek kita punya cap jari ataupun muka. Jimat masa, jimat tenaga. Tak payah nak pergi berjumpa pentadbir kan, nak minta dia ajar lupa password. Dia pun mengamuk. Pergilah daftar. Tak susah pun. Dulu ada kios, sekarang kena pergi kat JPN. Kita boleh daftar sendiri pakai handphone. Mudah dan cepat. Untuk pengetahuan anda juga, selain daripada Hermes, My Digital ID juga boleh digunakan untuk anda akses My Tax, hak lembaga hasil, TNB, JPJ, nak tengok saman pun boleh. Dan banyak lagi perkhidmatan yang akan menggunakan My Digital ID. Senang, satu tempat saja anda gunakan. Tak payah nak ingat-ingat password. Macam mana? Okey tak video ni? Kalau okey, boleh tekan butang subscribe, boleh share dan komen video ni. Kongsi supaya ramai tahu kepentingan My Digital ID. Disclaimer, saya bukan vendor My Digital ID dan juga saya bukan orang Jabatan Digital Negara. Sekadar berkongsi pengalaman. Okey, saya Zul Salizi.